Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. La Liga di Spanyol. Getafe seri 1-1 dengan pasukan Alaves. Atletico Madrid menang 3-2 dengan pasukan Vallecano. Sociedad menang 1-0 dengan pasukan Mallorca. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Pusingan pertama Europa League. Midtjylland berjaya menang 2-0 ke atas pasukan Sturm Graz. Fenerbahce tumpas 3-1 ke atas pasukan Dinamo Zagreb. Freiburg menang 2-1 dengan pasukan Basel. Red Star Belgrade seri 1-1 dengan pasukan Celtic. Roma berjaya menang 2-1 ke atas pasukan Nice. Real Betis seri 2-2 dengan pasukan Nottingham Forest. Dan berikut adalah kedudukan semasa Europa League. Pusingan Carabao Cup. Manchester City berjaya kalahkan pasukan Huddersfield 2-0. Newcastle menang 4-1 ke atas pasukan Bradford. Tottenham menang 3-0 dengan pasukan Doncaster. Arsenal menang 2-0 ke atas pasukan Port Vale. Anthony hero Real Betis. Anthony berjaya menjadi hero untuk pasukan Real Betis selepas berjaya menjadikan gol penyamaan buat pasukan Real Betis mengikat pasukan Nottingham Forest dengan keputusan 2-2 pada awal pagi tadi. Sebelumnya, Anthony berjaya membuat satu assist kepada Bakambu bagi pemain tersebut, meletakkan pasukan Betis di depan pada minit ke-15. Penyerang baru pasukan Nottingham Forest, Igor Jesus, berjaya menjadikan 2 gol pantas pada minit ke-18 dan 22 bagi meletakkan Forest mendahului buat kali pertama. Real Betis terpaksa bertahan habis-habisan meskipun bermain di tempat sendiri. Muncullah ketakasan Paul Lopez penjaga gol mereka, menyelamatkan mereka daripada dibolosi. Ketika perlawanan seakan-akan tamat dengan keputusan 2-1, Anthony muncul wira dengan menjadikan gol penyamaan pada minit ke-85, sekaligus mendapatkan satu mata penting di tempat sendiri. Real Betis seterusnya akan berdepan pasukan Osasuna bagi cabaran dalam saingan La Liga pada minggu hadapan. Manchester City mudah singkirkan pasukan Huddersfield. Pasukan Manchester City berjaya menyingkirkan cabaran pasukan Huddersfield dengan jaringan 2-0 pada awal pagi tadi. City yang merehatkan beberapa pemain bintang mereka seperti Haaland dan juga Rodri tetap berjaya mendahului melalui gol Foden pada minit ke-18. City terus-menerus mengasak kubu lawan namun keputusan kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Separuh masa kedua, giliran Savinho pula menjadikan gol bagi memastikan kemenangan Manchester City dalam saingan Carabao Cup tersebut. City seterusnya akan berdepan pasukan Swansea dalam pusingan Carabao Cup yang seterusnya. Eze berjaya jaringkan gol pertama. Bintang baru pasukan Arsenal, Eberechi Eze, berjaya menjaringkan gol pertamanya dalam jersey Arsenal selepas berjaya membantu pasukan Arsenal menewaskan pasukan Port Vale di tempat lawan. Arsenal berjaya mendahului seawal minit ke-8 melalui gol Eberechi Eze yang menerima lorongan bijak daripada Miles Lewis Kelly. Meskipun bermula dengan baik, Arsenal terus buntu untuk menambah jaringan sehinggalah pada minit ke-86 barulah Arsenal berjaya memecahkan kebuntuan dan mengesahkan kemenangan melalui jaringan Leandro Trossard. Lawan Arsenal selepas ini adalah pasukan Brighton di Carabao Cup. Namun kini, fokus mereka beralih ke perlawanan Liga pula, di mana mereka akan berdepan cabaran pasukan Newcastle United di St James Park. Alvarez buktikan kemampuannya. Bintang pasukan Atletico Madrid, Julian Alvarez, telah membuktikan kemampuannya dengan menjadikan hat-trick dalam perlawanan La Liga yang berlangsung pada awal pagi tadi ketika Atletico Madrid menentang pasukan Rayo Vallecano. Alvarez membuka tirai jaringan Atletico Madrid seawal minit ke-15, namun Rayo Vallecano berjaya menyamakan kedudukan sejurus sebelum tamat babak pertama melalui Pep Chavarria. Malam buat pasukan Atletico selepas Alvaro Garcia pula menjadikan gol bagi meletakkan pasukan Vallecano di depan buat kali pertama pada minit ke-77. Julian Alvarez tidak menunggu lama.
Selang 3 minit kemudian sahaja, bagi dia menjadikan gol penyamaan pada minit ke-80. Ketika perlawanan seakan-akan tamat dengan dua pasukan berbahagi mata, Alvarez muncul wira dengan menjadikan gol kemenangan sekaligus hat-trick baginya pada minit ke-88. Atletico Madrid kini berjaya naik ke tangga ke-8 Liga selepas mencatatkan 2 kemenangan dan 3 seri selepas 6 perlawanan. Giovanni Leoni alami kecederaan ACL. Satu berita kurang menyenangkan untuk kem Liverpool selepas bintang muda pertahanan mereka iaitu Giovanni Leoni telah sah mengalami kecederaan ACL. Pemain tersebut mendapat kecederaan tersebut semasa mereka mengalahkan pasukan Southampton 2-1 dalam perlawanan lepas. Leoni dijangka akan diketepikan beberapa bulan sehinggalah dia berjaya sembuh daripada kecederaan tersebut. Chiesa ganti Leoni. Liverpool telah mengumumkan bahawa penyerang mereka iaitu Federico Chiesa telah menggantikan nama Leoni dalam skuad Liga Juara-Juara Eropah selepas Leoni mengalami kecederaan ACL. Penampilan menarik Chiesa dalam perlawanan Carabao Cup telah berjaya menarik minat Ancelotti. Manchester United sasarkan 3 pemain di posisi tengah. Manchester United telah menyenaraikan 3 pemain yang sesuai bagi mereka dapatkan dalam jendela perpindahan Januari hadapan. Mereka adalah Adam Wharton daripada pasukan Palace, Elliot Anderson daripada pasukan Forest dan Carlos Baleba daripada pasukan Brighton. Aston Villa takkan jual Morgan Rogers. Meskipun kurang berprestasi buat masa ini, Aston Villa masih enggan melepaskan Morgan Rogers pada Januari ini meskipun ada minat serius daripada pasukan Arsenal dan juga pasukan Chelsea. Liverpool sediakan kontrak baru untuk bintang mereka. Bagi menghalang Real Madrid mendapatkan Ryan Gravenberch secara percuma, Liverpool kini sedang mempersiapkan kontrak lumayan bagi mengekalkan bintang Belanda itu bersama mereka. Barcelona bercadang pinjam Kobbie Mainoo. Barcelona dikatakan sedang merancang bagi mendapatkan Kobbie Mainoo secara pinjaman pada Januari ini bagi menggantikan Gavi yang mengalami kecederaan tempoh panjang. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.